Hai, Assalamualaikum everyone. Welcome back to my YouTube channel Afifi Musleh. Kembali semula dalam rancangan Kisah Seram pada malam ini. Kisah seram kali ini ialah tentang seorang perempuan yang sangat cantik dan sangat lemah lembut, sangat mesra, sangat peramah, baik hati, tapi alangkah sedihnya dia dianiaya dan jadi mangsa rogol, dan disebabkan kes tersebut perempuan ni dia spend 3 tahun untuk belajar ilmu hitam dan dia decided untuk bersahabat dengan jin. Dan okay, so lebihnya dalam cerita ni aku akan explain lah dalam cerita ni. So make sure korang tengok video ni sampai habis. But before you do, don't forget to like, share, subscribe to my YouTube channel. Sebab video kali ni bagi aku sangat sangat menyedihkan lah. Sebab yelah, realiti ini menyebabkan aku, cerita ni menyebabkan aku macam berfikiran lama tau. Sebab yelah, dunia ni, hidup ni keras kan. So inilah realiti kehidupan. So bila aku baca cerita ni aku agak banyaklah pengajaran. Cerita ni memberi impact yang sangat besar pasal aku. Cerita ni dia tak adalah seram sangat, cuma cerita ni sangat meaningful, sangat impactful. Okay, so without further ado, let's get right into it. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Okay, so cerita dia bermula begini. Pada suatu hari ada seorang perempuan ni, nama dia aku lupa nama dia apa, tapi nama dia Tapah tu aku. Ke Ipah kot orang panggil, orang kampung ni dah cerita dulu, cerita zaman dulu kan. Orang kampung panggil dia Ipah. Okay, so Ipah ni dia, macam aku cerita tadi, dia seorang perempuan yang sangat lemah lembut, sangat cantik, peramah mesra, baik hati, rajin. Walaupun hidup di dalam kalangan, dibesarkan dalam kalangan family yang susah, tapi dia tetap ceria. Okay, ibu dia tak kerja. Ibu dia jadi sudi rumah dan ayah dia seorang je yang bekerja. Dia tak ada adik-beradik. Ayah dia pula kerja kelapa sawit. So ayah dia memang, walaupun kerja tak seberapa sangat hasilnya, tapi ayah dia kerja ikhlas dan rezeki pun rezeki yang halal. Dan ayah dia pun kerja sekeras mungkin, sebaik mungkin untuk provide family dia lah. So si Ipah ni pun dia selalu tolong ayah dia. Setiap pagi bangun awal, pergi kebun, tolong ayah dia dan sebagainya lah. So satu kampung memang sayang gila dengan Ipah ni. Memang dia ni ibarat macam the princess of the kampung lah. Sebab semua lelaki macam terpikat dengan dia. Semua perempuan pun adore dia, admire dia. And dia ni pun selalulah pergi mana-mana je akan ada orang kampung tegur dia. Macam, Ipah apa khabar dan sebagainya. Ipah pun selalu bagi respon yang sangat friendly dan peramah lah. So memang seronok lah bila sembang dengan Ipah ni kan. Until one day, pada suatu hari ni Ipah ni, okay, sebelum tu Ipah ni dia setiap petang dia akan sidai baju, sidai kain-kain tau, sidai kain dengan sidai baju. Dan dekat rumah Ipah ni dia betul-betul macam sebelah macam tasik tau. So pendek katalah, dekat bahagian kampung ni, rumah Ipah ni macam hujung-hujung kampung lah, paling hujung sekali. Lepas tu Ipah ni dia suka sidai baju dekat dia punya ampaian tu memang betul-betul depan tasik. So kadang-kadang adalah lelaki-lelaki yang cuba nak tergoda dia akan bawa sampan dekat tasik semata-mata nak borak dengan dia, semata-mata nak tegur khabar dengan dia, semata-mata nak tengok dia sidai kain lah. Macam tu lah, sidai baju dan sebagainya. So mula-mula Ipah ni okey je, dia friendly je bila ada beberapa lelaki hari-hari setiap petang lalu tegur dia dan sebagainya kan. Until one day, Ipah waktu petang tu lepas dia sidai baju, dia kena pergi dekat hujung-hujung Semak Samun, kat tempat hutan yang dalam punya. Sebab dia nak tolong ayah dia ambil bahan apa tah, aku tak ingat.
So dia pun pergilah waktu tu lepas sidai baju. Kebetulan waktu lepas sidai baju tu ada 4 orang lelaki yang naik sampan nampak Ipah pergi dekat hutan yang pedalaman tu kan. So keempat orang lelaki tu pun follow Ipah. Diorang ikut sampai betul-betul kat tengah-tengah hutan tu. Ipah nak balik semula ke rumahnya, terserempak dengan 4 orang lelaki tersebut. Dan 4 orang lelaki tersebut pun rogol Ipah bergila-gila. Dan mereka siap melakukan kekasaran, siap pukul Ipah sampai Ipah punya dahi ni pun dah berdarah-darah, bengkak, badan pun banyak lebam-lebam. Maknanya Ipah ni cuba sedaya upayalah untuk menolak dan mempertahankan dirinya. Tapi yalah, apakah daya nak lawan 4 lelaki kan. Lepas tu Ipah ni pun balik dalam keadaan baju dah terkoyak-koyak, berlebam-lebam, berdarah kat dahi. Bila mak ayah Ipah nampak tu, mak ayah diorang menangis, peluk Ipah, kesiankan kat Ipah. Lepas tu ayah Ipah lah orang yang paling marah sekali. Ayah Ipah dia pergi jumpa ketua kampung. Dia pergi jumpa ketua kampung and dia marah-marah. Dia cakap, apa ni? Kena ni. So ketua kampung pun mula-mula dia nak mempertahankan lah. Dia nak tolong lah. Bila ketua kampung dengar ni pun, ketua kampung pun rasa kesian. So ketua kampung macam, okay, bagi tahu mana lelaki yang rogol kau tu. Siapa? Aku akan jumpa dan aku akan hukum dia orang serta-merta. Macam tu lah ketua kampung kan. Lepas tu sekali ketua kampung Ipah pun bagi tahu lah 4 orang lelaki siapa tu kan. Dan rupa-rupanya salah satu daripada 4 orang lelaki tu anak ketua kampung tu sendiri. So bila ketua kampung tu dapat tahu, dia pun macam, Astaghfirullahalazim. Ketua kampung ni, bear in mind, satu kampung betul-betul sanjung dia tau. Satu kampung betul-betul hormat dia. Sebab ketua kampung ni dia seorang yang sangat tanggungjawab, baik dan sebagainya. So kalau orang kampung tahu yang anak dia dah rogol anak orang lain, habis lah reputasi image dia. Memang orang akan benci dia dan sebagainya kan. Memang busuk lah nama keluarga dia kan. So ketua kampung waktu tu ketua kampung dia tak sanggup untuk memalukan image dia. So dia suruh keluarga Ipah untuk pindah ke tempat lain. Astaghfirullahaladzim. Dan dia tidak melakukan apa-apa tindakan pun dekat anaknya sendiri. Waktu tu Ipah dengan keluarga dia sedih sangat. Dah lah hidup susah kan. Lepas tu kena pijak pula dengan ketua kampung macam tu kan. Lepas tu selama 3 tahun Ipah dah tak ada dah dekat kawasan kampung tu. Dan sepanjang 3 tahun tu Ipah berdendam. Dia berdendam dan dia mempelajari ilmu hitam. Dia mempelajari ilmu hitam yang sangat-sangat mendalam dan sangat-sangat dahsyat. Dia berkawan baik dengan jin, dengan iblis, laknatullah. Dan selepas 3 tahun, waktu ni Ipah dah makin besar, makin matang. Dia masih simpan dendam dia terhadap 4 orang lelaki tersebut. Dan waktu ni parents dia dah lama meninggal. So dia decided untuk datang balik ke kampung yang dulu dia duduk dekat situ, yang dia dibesarkan di situ. So dia pun pergi dekat kampung tersebut. Dia pergi dekat kampung tersebut dengan hasrat untuk membalas dendam. So waktu dia mula-mula datang dekat kampung tu, satu kampung happy, satu kampung meraihkan dia. Satu kampung puji, nampak dia lebih cantik, lebih matang. Tapi orang kampung perasan, walaupun dia nampak lebih cantik, lebih matang, dia punya keayuan tu, dia punya mesra tu, sifat mesra, sifat lemah lembut tu dah hilang. Dah tak ada. Sekarang ni dia jarang senyum, dia kuat bertengking, kuat tinggi suara. Lepas tu selalu jeling-jeling mata, pandang serong dekat semua orang. Faham tak? Dia macam lain lah. Personality dia completely contradicted dengan personality dia yang dulu, yang orang kampung dulu ingat. Lepas tu, dan sejak dia datang tu, ramai orang kampung start komplain kena gangguan macam-macam.
Dan waktu ni dah ramai orang buat spekulasi yang si Ipah ni belajar ilmu hitam. Tapi orang tak ada evidence lagi tau. Orang tak ada bukti lagi. Tapi ini sekadar spekulasi kabar-kabar angin je lah. Sampailah salah satu budak kampung lelaki tu decided untuk mengintai, tengok apa aktiviti-aktiviti yang dibuat oleh si Ipah ni bila dia dekat rumah sorang-sorang. So waktu malam-malam yang lelaki ni menjenguk, tengok keadaan rumah Ipah. Dia nampak Ipah ada dekat belakang rumah. Ipah waktu ni dia sembelih ayam-ayam, reban-reban ayam tu dia sembelih semua ayam. Dan darah-darah dari badan ayam tu dia letak dekat botol. Lepas tu dia baca mantra macam-macam. Lepas tu dia minum darah tersebut. Lepas tu sambil dia mengilai. Waktu ni lelaki tu dia tengok dalam keadaan menggigil tau. Dia tengok dari jauh dia menggigil-gigil. Sebab dia dengar cara Ipah mengilai tu seram sangat. Lepas dia minum darah tu, darah tumpah-tumpah. Dia menari tarian tarian macam bunga ke apatah. Sambil mengilai-ngilai macam memang merembang lah. Lepas tu dia pula wajah dia lepas dia minum darah tu, wajah dia berubah. Wajah dia dah tak jadi cantik, dia jadi hodoh sangat. Wajah dia nampak macam nenek kebayan, memang hodoh. Lepas tu dia macam dia buat macam ritual. Lepas tu dia cakap, "Keluarlah wahai kawan jinku," something like that. Adalah ritual dia cakap, "Keluarlah kamu," macam tu lah. Lepas tu betul-betul nampak ada lembaga hitam depan Ipah, betul-betul keluar dalam keadaan besar gila tau. Lembaga tu dia keluar dalam keadaan badan dia memang besar, berbulu. Lepas tu dia tunduk dekat depan Ipah. Dia cakap, "Ya tuanku, saya di sini, saya akan lakukan apa-apa saja yang tuanku perintah." Lepas tu Ipah ni pun gelak-gelak. Lepas tu Ipah ni kata, "Bunuh 4 orang yang pernah rogol aku tu dulu. Bunuh seorang demi seorang." Dan menjak dari tu, keesokan harinya, seorang demi seorang mati dalam keadaan rakus gila, dalam keadaan sangat tragik. Seorang ni mati dalam keadaan badan dekat katil, tapi kepala dekat keluar rumah, dekat luar rumah atas bumbung, kepala mayat. Tu salah satu 4 orang yang rogol tu lah. Bukan 4 orang saja yang meninggal. Ketua kampung tu pun kena bunuh. Dalam keadaan yang sangat rakus, sangat tragik. Ada yang kena bunuh dalam keadaan mayat badan dah dipotong hingga 14 bahagian. Memang teruk lah. Memang rakus. Dan menjak insiden dari tu, lepas 4 orang meninggal dengan ketua kampung meninggal, satu kampung macam nak bakar rumah Ipah ni tau. Satu kampung macam nak serang Ipah. Sebab sepanjang 4 orang meninggal ni, satu kampung tak ada bukti lagi tau yang Ipah ni yang bunuh 4 orang tu. Yelah, sebab berlaku waktu malam. Lepas tu yang bunuh tu pula jin belaan Ipah. So tak ada bukti tau. Tapi bila sampai tahap ketua kampung pun dah meninggal, itu yang orang kampung betul-betul marah tu. Diorang dah tak tahan. Walaupun tak ada bukti, tapi diorang tahu itu sebenarnya Ipah. So diorang pun ramai-ramai lah macam nak bakar rumah Ipah kan. Tapi waktu diorang bakar rumah Ipah tu, Ipah tak ada dalam rumah. Ipah hilang. Dan menjak dari itu, Ipah memang hilang. Dah tak ada langsung dekat kawasan kampung. Tak tahu apa jadi kat Ipah, tak tahu apa jadi. Tapi yang kita tahu, Ipah berjaya membalas dendam terhadap lelaki-lelaki yang menganiaya dia. Itulah, tu macam sedih, macam kesian jugalah dekat Ipah. Sebab dia just nak membela diri dia je, tu je. Tapi itulah, cara dia tu cara yang salah. Tapi yelah, at the end of the day, dia pun manusia biasa kan. Manusia mana je yang tak ada sifat marah, sifat dendam. So setiap manusia lain-lain iman, lain-lain ujian. So aku harap video ni dapat
pengajaran kepada korang semua. Ingat, sehebat-hebat manusia bukanlah manusia yang marah, sentiasa tunjukkan diri dia kuat, sentiasa tunjukkan diri dia hebat, bukan. Tetapi manusia yang paling hebat adalah manusia yang sentiasa kontrol diri dia, dapat menahan marah dia, dapat menahan kesabaran. Itu adalah manusia yang paling hebat. So, aku harap korang dapat pengajaran dalam video ni. I hope you guys enjoy. Don't forget to like, share, subscribe to my YouTube channel. I'll see you guys next time. Bye. Assalamualaikum.